Rasuah, perbuatan yang nampak kecil namun besar impaknya. Ia merupakan perbuatan yang menerima, dan rasuah berlaku disebabkan seseorang sanggup memberi dan menerima rasuah. Rasuah bukan saja sekadar jenayah, tetapi bara sosial yang mampu merosakkan keadilan ekonomi dan masa depan negara. Mari kita lihat kesan rasuah yang sebenarnya. Saya akan bagi salah satu daripada kamu orang. Dan daripada dua ni saya ikat bagi dia. Ini. Rasuah merosakkan ekonomi apabila projek yang diberikan kepada orang yang tidak layak, menyebabkan pembaziran, kos meningkat dan kepercayaan pelabur hilang. Ini semua disebabkan orang yang tamak. Kedua, rasuah menghancurkan nilai murni. Bila orang biasa nampak pemimpin atau pegawai boleh selesaikan sesuatu dengan duit, nilai jujur dan amanah akan hilang. Lama-kelamaan, masyarakat akan anggap rasuah itu perkara biasa. Bila itu terjadi, maruah dan kepercayaan diri akan hilang juga. Kenapa saya 9A tapi dia yang dapat, saya tidak dapat ya? Ini semua keputusan daripada pihak atasan. Saya tak boleh lawan keputusan mereka. Maaf ya. Ketiga, rasuah menimbulkan ketidakadilan sosial. Orang yang sepatutnya layak dinafikan haknya hanya kerana tidak membayar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin terus ditindas. Rasuah membunuh kepercayaan rakyat dan menghancurkan sistem negara kita. Rasuah bukan sahaja salah dari segi undang-undang, tetapi berdosa dari segi moral dan agama. Kita perlu bertanggungjawab untuk melaporkan dan menolak sekiranya berlaku rasuah di persekitaran kita. Jadilah generasi yang berani mengatakan tidak kepada rasuah. Masa depan yang bersih bermula daripada tindakan kita pada hari ini. Banteras rasuah demi negara tercinta. #Katakan tidak kepada rasuah.